Ya, macam mana nak tengok komen korang ni? Atau macam mana nak hilangkan? Itu lah. Macam macam dia punya radar kan? Default mana warna kuning? Tu aja. Tak. Sudah. Dia bila sanggup tidur luar. Terima kasih. Sebenarnya Bella memang sangat-sangat tak sabar. Bella pun menjadi apa? Bella. Apa Nisa cakap? Tak nampak lah Nisa. Bella dah tak pegang phone dah ni. Hello. Okay, ni baru okay. Assalamualaikum. Hai Denny. Salam, ni baru Ikul. Hello. Orang France. Apa khabar orang France? How are you, composer? Sebab semua orang sekarang confused. So, I'm good. Confused apa? Saya taklah macam orang cakap, oh, tu ni bukan Bella yang compose ni, bukan Bella yang buat diri. Aduh, sabar. Itu bisa di-explain. Tapi tadi macam pakai baju lain. Tukar lagi baju lain. Kan. Tapi dah dengar lah suara. Tak dengar suara Bella? Macam dah kena clear. Macam jauh. Oh, jauh. Okay. Tu dia bilang suara Bella jauh, dia bilang. Okay. Sorry sebab kita tak ada mic, tak ada proper mic. Okay. Dan kena Nampak. Boleh tak tolong kalau sebelum on stage? Sekejap kita... Bila kena pakai mic. Mic tu pasal tunggulah. Saya tak cukup equipment. Itulah. Jarang buat lah. Dan jadi... Okay, borak dulu ya. Okay, Dennis busy. Ada masalah. Sebentar. Kenapa? Dennis? Right now. Yes. Guna earphone pun boleh. Ada earphone ke? Ada tapi yang lagi satu warna pink gitu. Ada kejap ya. Sebab takutlah Dennis mesti nak marah. Siapa kena marah? Dennis nampak mesti nak marah Bella. Ada pula. Kenapa ada mic sini? Nah. Waalaikumsalam semuanya. Okey, mari kita dengarkah? Bella start guys, hello. Dah dengar dah. Tapi slow sikit lah. Kuatnya slow sikit boleh dek? Ke kalau pakai sebelah lagi? Okay dah guys, thank you dek. Okay, clear tak sekarang? Hi guys. Okay, untuk pengetahuan semua, kita buat live ni sebab kita nak sama-sama tunggu lagu akhirnya akan merilis. Tapi pukul boleh 12 ke malam macam kejap lagi. Boleh ke macam nak letak beg kuning? Apa? Boleh ke nak letak beg kuning? Ini lagu ni tak jual. Bukan, my lip mat. Oh. Boleh tak? Cuba letak. Nanti komposer marah. Nanti komposer. Ada pula. Okay lah. MV kan sponsored by Letakkan boleh? Kalau beg kuning. Okay. Okay, I nak baca komen daripada sini sebab yalah. Hai. Nak macam invite orang lah. Nak pandai invite pula. Kenapa lah? Itu kan dapat. Sebab actually aku tak pakar sangat lah live ni. Ya Allah, jangan sampai tertutup. Okay. Wah, kena ban ke? Bukan. Bukan. Dia just Bella yang boleh tekan lah. Kau tak tahu lah dek? Bila dia. Kak rasa kalau berdua tak boleh. Apa tu? Macam nak letak produk. Supaya macam ni, beli di sini begitu. Rasa tak boleh ni. I don't know. It's okay lah. It's okay, never mind. We're just... Okay.
Focus Waalaikumsalam on. guys. Nak boleh tu letak. Oh, tak boleh lah adik. Kalau semua berdua nak komen boleh tak letak dia bilang. Okay. Okay. Alright. Berdua tak boleh. Cakap sabar. Okay, Okey baik. Saya kalau cakap sabar guys, Okay. terlampau laju. Nanti kamu tak faham. Ya, ada ramai cakap sabar, but it's okay lah. I mean, tak tahu lah. Boleh Boleh je. je tak? If you Kalau wanna... cakap dengan Bella boleh lah. Tapi dengan kamu, dengan ni audience ni. Audience. Oh, I thought kamu Yeah. is me. Okay. Actually boleh je. I mean, you nak cakap sabar ke apa ke? Ya. Bisa. Bakal cerita lah macam mana boleh muncul lagu ni. Bisa tu bukan sabar ya. Aha. Oh, tak terbiasa. Okay. Ada yang tanya tadi apa? Macam Okay, mana lagu ni macam ni. Dah lama sangat lagu ni. Okay, and then masa tu dalam keadaan yang kurang happy. Basically Jadi at your lowest point lah kan. Yeah, my lowest point. So, Danish dia tak kacau Bella. So, dia hantar lagu tu ke Mama. So, Mama dah dengar berkali-kali. Ni cerita dia tahu. So, that Mama selalu macam try untuk macam, Kak, Danish ada hantar lagu tau? Oh, ya ke? Okay, Ma. Macam selalu macam I tak ada mood. Tak, Mama memang dah dengar berkali-kali. Sedap, Kak. Tak apa, insyaAllah. Nanti Kak Long dengar. Masa tu tengah jalan kat TRX. Like literally tengah berjalan. Mama tengah pakai earpiece. Lepas tu Mama macam cakap, Kak dengarlah dulu. Saya cakap tak apalah Mama, nanti Kak Long dengar. Sebab ada ni hantar ni is demo yang dengan suara sekali. Dengan vokal. Memang dia dah full. Macam ya ke? Demo ni ada orang lain nyanyi. Okey lah. Cakap dengan Mama. Tapi Kak Long dengar sikit Memang sebenarnya masa tu tak berminat bukan sebab kita tak pernah gaduh dengan Dennis, tak pernah, cuma memang tak ada mood. Not in the mood untuk dengar lagu baru, tapi Mama macam ialah hormat Mama. So Mama macam memang tak tahu masa tu memang agak memaksa, tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa, jadi dengar lah. Lepas tu sambil jalan kat TRX. Macam dengar. Lepas tu cakap, ini yang Dennis hantar. Sedap ya dengar. Lepas tu memang Bella dah tak guna Mama. Bella terus contact Danish. Danish, ini lagu yang Danish buat ke? Ya. Oh, I love it. Oh, ya ke? Macam itulah jalan cerita dia. Jadi ambil masa beberapa lama jugalah sampai dah terjadi. Memang tak sangka it's really happening right now. Betul tak Danish? Betul. Actually lagu ni dah lama sebenarnya. Cuma tak sempat nak release awal kan sebab yalah ada halangan. Tapi yang penting lagu ni dah kejap lagi akan release pukul 12. And actually masa Mama Bella bagi tahu pasal suruh buat lagu Akhirnya Kamu ni. Saya nak buat lagu something yang relate dengan Bella. Tapi situasi Bella time tu kan tengah sedih tak okey. Takkan nak buat lagu sedih lagi yang menambahkan kesedihan dia. Kan? So I decided untuk buat lagu yang at least boleh buat Bella happy dalam masa beberapa minit tu, 3-4 minit tu. Kira macam nak buat. Sebab Danish tahu Bella suka dengar lagu. Ya. Kita pula dengar lagu Indonesia. Ya, betul. And actually kalau buat lagu dengan Bella kan, saya tak payah nak betul-betul mengkaji apa dia punya vocal karakter sebab dah tahu apa Bella nak. So tinggal buat je, siapkan senang je. So terhasil lah lagu Akhirnya Kamu ni. Alhamdulillah, to be honest, sebenarnya Bella dengan Danish pun ramai sangat tanya kenapa suka bawa lagu orang, kenapa duet lagu orang. Ya. Actually ni dengan niat nak menunaikan request peminat juga pada ketika itu kan. Betul. So tak sabar lagi beberapa minit lagi ya Danish? Yes, lagi beberapa minit. Danish, sebab ramai orang macam tak sangka memang 100% Danish yang tulis dan buat melodi. Apa dia? Ramai orang macam tak sangka Danish yang tulis, like fully composed by you. So congratulations to you. Thank you so much. Sebab yelah lagi pun ni kan macam nak surprise kan lagu ni. Dekat Bella lah. Kan Mama kan deal dengan
Dengan saya secara senyap-senyap tak bagi tahu. Ya betul. Betul memang tak beritahu. Betul. Betul. So itulah. Tapi Danish, even demo pun memang dah sedap. That's why macam cuma kita tambah, ada penambahbaikan dari segi lirik. Betul. To me it's perfect. Alhamdulillah, thank you semua. Harap korang semua pun suka. Yang tak lama lagi keluar, kejap lagi pukul 12. Okay, lagipun ramai yang tak tahu, actually pukul 12 ni keluar hanya audio saja. Ya, audio dekat semua digital platform lah. So MV akan keluar. Saya nak buat aduan lah. Itu saya sebenarnya kurang happy. Saya ingat ada music video sekali. So bila music videonya? Kan, samalah. Itulah tu pasal. Tapi itulah ada sedikit halangan di situ. Tapi tak apa. Keluar pukul 12, audio saja. Dan 6 Oktober akan keluar MV sekali dengan our press conference. Sebab tu siapa nak join PC boleh sebenarnya. Yes. Kan? Betul tak? Boleh ke? Ada kontes kan? Ada kontes, ya, kena register, adalah kena post, kena screenshot bukti yang you guys dah pre-save and masuk ke dalam your IG. Boleh tengoklah dia punya instruction dalam our post. Kontes kat era. Yes. Boleh tengok posting Bella. Okay? Sabar bah kamu dua. Macam pelik je dengar. Saya cakap sama kamu sebenarnya, kamu audience. Iya bah. Dengan audience lah. Jadi sekarang kita ada 4,600 orang tengok. Jadi kita sama-sama countdown. Sebab dan kita boleh dengar sama-sama kah dengan diorang? I mean kita akan di-ban kah kalau kita dengar lagu? I wanna know. Like if I play Spotify. Not sure. Tapi based on apa yang diorang bagi tahu, bila sudah keluar kita kena play sama-sama lah dalam live ni. Tidur sama janganlah. Actually untuk macam kami penyanyi, kami sudah biasa tidur lambat. So kepada yang sudah biasa tu kami minta maaf. Usually kalau recording pun kami tidak pernah recording pagi. Betul kan Danish? Ya bah. Ya. Betul. Mostly kami semua kami punya cover record dekat-dekat macam tengah malam gitu. Sebab selepas recording kami akan makan. Yes, itu paling penting. Ya. Danish, jadi orang mau tahu adakah lagu akhirnya kamu ni adalah lagu pertama yang Danish cipta atau sudah pernah sebelum ni? Apa dia? Sorry? Adakah lagu akhirnya kamu ni the first song that you compose by you ataupun you sudah pernah compose pun lagu sebelum-sebelum ni? Sebelum ni banyaklah sudah. Most of my songs I compose and write. Like Jiwa, Serpihan, Mahligai. Yang Mahligai Terabadi? Ada 3 orang Mahligai. Terabadi? And then apa lagi? Terabadi no. Terabadi Omar K. Mbak I love Terabadi. Ya, okay, untuk pengetahuan korang. Jangan. Terabadi itulah first perkenalan saya dengan Bella. It's okay. You don't have to tell that. Nanti orang akan tengok music video tu dan ni. La ilaha illallah. Masalahnya, saya pun tak nak. Kalau lagu dari Danish untuk... That's why. Itu aib kot. Oh my god. Tak apalah. Okay, by the way, MV akhirnya kamu, banyak surprise. Yes. Yang saya tak sabar nak korang nak tengok sebenarnya. Memang. Saya sendiri tak sabar. Sebab kita akan tengok sama-sama pada 6 bulan ni. Betul tak Danish? Kita akan tengok bersama-sama. Time PC. Tak sabar. Yes. Oh my God. Sabahan. Ya, actually memang mungkin ada orang yang macam memang tak tahu lagi yang Danish bukan orang Sabah. Saya dari Sabah guys. Actually itulah memang ramai original kan? Original. Saya nak tahu. Saya original Sabahan. Sabah. Pun baru rilis lagu Sabah. What is the title? Oh, lagu Sabah tu Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Dengan Azarina Azhar. Boleh dengarkan. Yes. Okey, jom kita ceritakan pengalaman. Apa? Danish ni sepupu kamu kah? Ramai orang confused. Sepupu kah? Kawan. Kenapa? Muka kami sama kah? Bukan sepupu, kawan. Okay, and then guys, diorang kan Danish mau tahu
kita punya experience, pengalaman time kita recording ni lagu? Recording. Yes. Sebenarnya chaos jugalah kan. Sangat. Sebenarnya kesian dengan Bella lah sebab Bella time tu busy. Lepas tu flight dia pagi, the next day pagi. Kami rekod pukul berapa? 3 kah? 3 pagi, bayangkan. Lepas tu Bella kena balik rumah, cepat-cepat packing, pergi flight. Kesian lah dekat Bella. Tapi Masa tu tak tidur lah. Thank you, Danish. Suara still okay. Thank you, Danish. Dan dengan harapan lagu ni dapat diterima baiklah sebab pengorbanan kita banyak. Ya. Ya. InsyaAllah. Ya, actually masa recording tu, secara jujurnya, ya, of course lah penat dan mengantuk. And bila Danish bilang, Bella, lagi sekali boleh? Macam, ini dah kali ke-6 tapi tak apa. Pertama kali saya ingin minta maaf. Okay, sebab kalau kita buat cover kan guys, ni saya explain dekat orang. Bila kita buat cover kan, cover macam suka-suka okay. Tapi when it comes to real song, dia kena serius kan? Memang dia ni, serius dia tak macam ni Macam dia akan pegang tu, dia buka. Saya rasa lagi sekali lah. Oh ya, sebab Bella sambil tengok jam tau. Okay, boleh. Boleh Danish, boleh. Betul, boleh. Nak lah, dia bilang garang kan dia nak lah. Saya nak garang. Saya nak berani marah Bella. Nanti Bella marah saya balik. Sembarang bercakap. Dia tidak marah. Dia halus tapi macam bermakna. Gitu. Buat saya rasa mau buat yang terbaik. Ya, kita mau yang the best kan. Tapi Alhamdulillah hasilnya pun bagus. Thanks to Bella juga sebab put an effort, 100% effort for this song. Okay, ada 6,300 orang tengok. Oh, lagi 5 minit kah? Lagi 5 minit, oh my god. Oh my god, Danish, I'm proud of you, I'm proud of us. Korang gunalah sound banyak-banyak dekat TikTok. Betul. We love it. Best lah korang punya content. Memang kita orang tengok. Memang korang the best, cik gila. Ni lagu Sabah. Bukan lagu Sabah. Aku lagi tengok. Dah 1,000 lebih dah yang guna sound dekat TikTok. Alhamdulillah, thank you. Walhal kita belum release lagi. Ya, that's why. Suara Bella macam blend well dengan Danish. Sebab, I think, sebab Danish pun dia selalu tak macam overshadow. Dia selalu bantu Bella. Thank you. Ya, lagipun dua-dua mempunyai suara yang soft. So boleh blend lah, senang untuk blend. So tak... orang cakap, we eager to know what is the surprise. Kena tunggulah. Sebab kalau tak kita tak boleh. Kita tak boleh start sekarang. Surprise dia bukan satu ya. Banyak-banyak. Banyak surprise dia. Okay, dan please kepada semua, akhirnya kamu ni, it's not only for couple. Itu saja. Akhirnya kamu boleh untuk siapa-siapa yang kita sayangi. Yes. Sebab tu, bila orang buat video, untuk keluarga boleh, yeah. Thank you. Sebab orang cakap, ini lagu memang untuk couple je ke tak? Kita menghargai, okay? Betul. Release jam 12 kan ni? Yes, jam 12 sekejap lagi. Nanti I buka lagu tu di sini. For the video, thank you so much. Okay, sebenarnya ada benda yang saya nak beritahu lah yang Bella pun tak tahu pasal lagu ni. Sebenarnya masa saya tulis lagu ni, saya dengan niat untuk supaya ini interesting story tau yang saya nak cerita. Sebenarnya saya nak bagi Bella semangat untuk percaya lagi dengan dunia percintaan sebab time tu kan at her lowest point. Sangat. So niat saya just macam nak dia percaya bahawa the right person will come and show you that true love does exist. Cuma a matter of time je. So bila saya tulis lagu ni, sebenarnya bila fikir balik kan, situation sekarang macam jadi kenyataan kan.
InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Kita nak, selalu minta doa yang terbaik and insyaAllah. Kita, Bella tak boleh nak cakap for the future, of course. Kita tak tahu takdir. Kita doakan yang terbaik lah. Yes. Tengok semua gelak. Thank you. 3 minit, betul? 3 minit lagi. Betul. So, phone siapa yang ada Spotify ni? Tak apa, kejap lagi saya akan buka sini. Okay, kita dengar sama-sama. Boleh. Yes. Thank you. Jam saya dah 11.59. Sabar, penuh lagi. No. Dan jam, cepat tu tak boleh. Kita ni 11.58. Amboi, tak menyabar cepat 1 minit. Aduh, hai. Kita Sekejap. tapi macam mana nak tengok lirik kan? Lirik? Kisah lirik one dan Spotify tu. most probably akan ada juga. Mungkin. Itu kena tanya Dennis pihak, akan buka. kena tanya pihak Universal kan? Mana Nisa? Nisa mana? Nisa tengah tengok ni. Oh, Nisa, lirik ada ke nanti kat Spotify? Dia kena masukkan kan benda tu? Nanti esok ada lirik. Okay, thank you kepada korang yang rajin buat lirik. Alright. Boleh je. Ada lah. Ha? Ada lah ke? Ada ke? Ya, Jom kita countdown sama-sama Okay? About Jom. 40 seconds. Okay? Wow, ada 6,600 yang sama nak mendengarkan lagu akhirnya kamu. Kita dengar daripada awal sampai habis, okay? Yes. Cuma dekat Spotify mungkin akan lambat lah lirik tu keluar. Tapi mantap siapa yang rajin, korang boleh terus tulis sekarang. Jom kita dengar. Yay, 10 second kot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Saya tak tahu mental kerja. 3, 2. Kejap lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Jom kita cukupkan 7,000 untuk tengok sama-sama. Untuk dengar sama-sama. Boleh tak, guys? Boleh Saya tak? sebenarnya tengah mencari lagu ni. Ha? What do you mean? No, sebab mau play Wah, di sini kan. 6,900 Zal. $12 sudah. 12 sudah. Yay. Okay, Alhamdulillah. Wah, dah 7,000. Korang memang dalam request for mesti korang bagi. Thank you so much. Let's go. Dah pukul Let's 12. go. Kita dengar sama-sama. Oh my god. Mari kita dengar sama-sama. Problemnya my laptop restart sendiri. sabar guys. Tapi korang dah boleh dengar dekat Spotify. Mela I buka sini. Mela I buka Okay, sini. buka. Tadi dia confident tau. Lepas tu I dah cakap biar I buka. Okay. Okay, kita dengar kat sini. Terus aku jumpa. Elok. Ada tak sini? Ha? Sekejap. Tu? Sini nak buka? Ada lah sini. Ada. Kenapa saya buka sini sekejap? Dah agak sebab dia akan cakap my speaker tak okey lah. Bunyi hauk lah. Nah. Sabar. Hi Fero. Thank you. Ada 7,500. Jom kita dengar sama-sama. Okay? Korang dengar lirik dia. Please kita fokus. Okay, mari kita mendengarnya. Harap korang suka dengan lirik
Semuanya. Apa dia? I love this fight. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yay. Korang dah boleh dengar dekat semua digital platform. Okay. Okay. MV akan keluar, sabar. Sabar, belum lagi. Korang boleh enjoy the audio dulu. Okay guys? Okay. Okay. Thank you. Thank you, Danish. Semua cakap best Okay, thank gila you lagu so much ni. juga, Bella. Thanks to you. Yes. Ya, dan That's juga sangat kepada thank you. semua yang tengok live ni, thank you so much for joining. Korang dah boleh dengar akhirnya kamu full song. Sebab lepas tu saya pun nak dengar ni. Okay. Alright. Kan, saya pun mau dengar jugalah. Okay guys. Okay, Danish. Terima kasih, Danish. Bye Bella. Thank you so Bye. much. Okay. Thanks. Assalamualaikum. Salam. Cool. So, hi, abangku, Spezzola. I saw your name. Okay, Bella happy sangat. Bella memang suka lagu tu. Hi, lagu tu sedap sekali. Okay, sekarang dah boleh letak beg kuning. Boleh kan letak beg kuning? Dah payah sikit je. Payah sikit. Lirik tu memang okay. Saya boleh letak kuning. Dah. Di sini and then boleh letak. Okay. So, sambil tu Bella live sekejap je. So Bella, terima kasih. Okay, ada yang lupa nak cakap kenapa lagu-lagu duet. Sebab tak ada kan? Tak ada back ni. Yelah, tak ada. Sebab tu kau nak letak.
Apa ni tadi? Apa nak cakap tadi? Mana? Oh, iya ke? Kita tidur lagi? Eh, macam mana korang tahu korang ni ya ke? Taklah. Really? Mana? Tak ada pun. Dia komen apa? Tak nampak. Serius tak nampak. Mana? Dia kita nampak. Korang saja je kacau Bella. Tak apalah. Sebab I think at this hour. Terbaik. Tak ada pun. Mungkin cara korang tak baik. Bukanlah dah korang cakap. Happy for one of you. Oh really? Nanti korang dia tak nampak pun. Betul memang. Okay, so korang takkan nak tipu dah kan? So, I'm happy. Alhamdulillah. Tapi semua cakap bukan pun. Oh ya. Yeah. Fokus Bella. Okay, fokus. Ada orang WhatsApp ke? Kau nampak adik tu adik lah. Oh, okay. Jangan buat dia baiklah Nisa. Semua yang cakap jangan tidur lewat. Baiklah. Tapi saja je nak macam jarang live. Kami happy dan gelak ni. Okay, kenapa lagu duet? Okay. Sebab sebenarnya lagu ni memang dah lama sangat dirancang. And kita banyak show bersama. Lepas tu orang selalu cakap kenapa menyanyi lagu orang. Kan menyanyi lagu Raisa dengan Afgan. Kan menyanyi lagu. So kita nak ada lagu sendirilah. Ada ke dia? Ada. Oh ya? Oh macam. Wah. Thank you. Tapi kenapa you tak tidur lagi? Terima kasih. Thank you selalu support. I sangat-sangat hargai. Thank you so much. Terima kasih. Tapi dah tak ada kan sekarang? Kalau ada, saya invite ni. Janganlah. Dia dah penat dah tadi. Rasa tadi dia dah dengan The Raw kan? Tapi kalau, yalah, thank you tu Spaceola. Yang komen tadi, I nampak nama Spaceola tapi tak nampak nama YB. Janganlah. Jangan, kesian dia. Tak nak. Masalahnya, saya tak tahu dia masih ada ke tak. Saya tak tahu. Yalah. No. Saya pula. Phone Bella kat situ. Macam mana? How? Orangnya ada je. Saya rasa dia tak tidur. Tersalah. Tak maulah. I takut. Janganlah. Korang yang kacau Bella sebenarnya. Janganlah. 5 minit pun tak apa. Manager saya pun dah WhatsApp. Dia suruh tidur sebab besok saya ada kerja pagi. Tapi Ahmad, jangan takut kita orang ada. Bukan bila takut. Jangan korang. Tak. Sebab Wahyu esok mungkin ada kerja. Mungkin dia nak pergi berlari. Sekarang pukul 12. Dia selalu tidur awal. Tapi kalau dia okey je. Tiba. Kan? Sekejap je. Ada ke YB? You mesti tengok ke dia nak tanya kat dalam ni kan? Sebab I tak boleh nak buka WhatsApp. Dia share pun dia macam download. Invite. Kejap je. Boleh ke? Semua orang senyap kat sini. Tak ada siapa bantu. Okay. Sebab Bella tak tahu sama ada dia dah tidur ke belum ke. I mean, kita tak tahu keadaan dia. Kan, macam Bella memang dah duduk dekat living room ni. Dekat ruang, kan. Kita tak tahu dekat mana. I mean, tunaikan permintaan dia orang Bella. Okay.
Sekejap. Kejap. Korang ni kejap. Kejap, that ni. Kalau close gap boleh ke? Dah ni. I salah. Kenapa jadi macam ni? Assalamualaikum. Adik, kenapa jadi macam ni? Assalamualaikum. Kenapa you kecil sangat? Kenapa jadi macam ni? Oh, ya. Oh my God, I forgot. Okay, kejap. Help me, adik. Okay, dah. Okay, lepas tu? Okay, I know. Expand. Ya Allah, janganlah nampak. Okay, setting. Sorry, kita memang tak tahu sangat benda ni. Sekejap ya. Setting. Lepas tu, tak. Okay. Sorry, adik. Boleh tak? Kena last ended dulu. And then kena lagi sekali. Okay. Disconnect. Okay, Okay. tekan ni. Kan? Ni. Invite. 56. Baru betul. Ni siapa? Adik, bukan. Sorry. Ya Allah, sorry. Adik, sekarang kalau kau nak tahu. Bukan ni, bukan cancel. Sorry. It was 3 for 28. It's 1, 2, 4 for 8 with 1 to go. Bukan ni. Ya Allah, sekejap. Allah Akbar, sekejap. Bukan Allah. itu. Itulah. Sudah di cancel, bah. Sudah di cancel. Okay. No, this one. Tu. Tak. Ni. Invite. Okay. Tak. Oh, jangan gelak Gamela. Tak, kenapa tak Asal boleh dia buat? lagi Tak kecil. pula kecil. Dia je lagi kecil. Sorry tau, gambar you akan kecil. Oh, abang tadi kena buat live juga. Dia kena buat live juga. Tak apalah, dia tak buat live. Dia kena buat. Sorry tau, you Apa, kecil sebab you tak buat live, so you kecil. Tak apa, itu tidak penting. Yang penting yang biasa tu, give support to both of you je. Thank Ya. you. Sambil tonton live daripada pukul 11.30 dapatlah bersekian sekali. Thank you Lepaskan for stress. your support. Masya Allah, thank you so much. You're very kind. But I No think problem. penat tadi balik you ada the raw punya live kan. Terima kasih sebab Ya. masih sudi untuk support. Ya, jangan lupa tidur. Walaupun nasihat tu boleh ditujukan kepada diri saya juga. But ya, Terima kasih Rai. Jangan. Korang tadi Bella dah tunaikan tau. Kesian pada dia ni. Bella pun macam segan sangat tiba-tiba nak invite dia. Dia mesti macam, apa ni? Macam tu. Okay? Thank you. Nanti esok kita buat live lagi. Okay, nanti insyaAllah ada kesempatan rezeki. Bella invite. Ataupun tanya berapa payment nak kena bagi. Untuk jadi model ke? Okay? Dia tak tidur pun. Tak apalah. Biarlah dia nak rehat. Tadi dia buat live lagi. Kesian. Okay, nanti kita buat live lagi. Terima kasih. Korang semua sangat-sangat baik. Ucapan lebih tergantung tu lah. Tapi nanti kita buat live bersama-sama insyaAllah. Bila tanya tu dulu. Okay? Thank you. Good night. Bye. Assalamualaikum.